Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ilio Hakimi bin Baharul Hisham. Dan saya Amir Daniel bin Saiful Azhar. Anda sedang menonton liputan khas TV PSS sempena penyerahan keputusan SPM CJ Pelajaran Malaysia tahun 2024. Mari kita saksikan. Okey, bersama saya Abang Harif Silan yang telah memperoleh 10 ASPM 2024. Okey Abang, saya nak tanya kan. Alang-alang Abang dah berjaya ni kan. Macam mana kejayaan, rahsia kejayaan Abang untuk mendapatkan keputusan yang baik dan cemerlang dalam SPM tahun 2024? Firstly, saya amat gembira dengan effort hard work saya lah. Memang first tu diorang kena realize, sedar cepat. Lepas tu kena baca bersungguh-sungguh lah. Form 4 boleh enjoy tapi Form 5 tak boleh enjoy lagi. Lepas tu cikgu, diorang kena respect cikgu. Memang cikgu yang cikgu yang seorang yang paling membantu kita untuk berjaya lah diorang. Lepas tu kelas tambahan, kelas semua memang saya takkan miss. Saya tak pernah miss apa-apa kelas tambahan ke apa. Saya selalu hadir, saya selalu fokus kepada apa yang cikgu kata. Saya ambil notes, lepas tu balik rumah saya buat revision lah. Itulah secret. Okay, thank you Abang. Tanya Abang atas kejayaan Abang. Terima kasih. Semoga Abang memperoleh lebih banyak kecemerlangan untuk masa depan Abang. Terima kasih. Okay, itu saja. Okay, bersama saya calon SPM yang kedua. Bersama saya Abang Puaneswara lelaki Ambalaga. Okey, Abang ni telah memperoleh 9A SPM untuk tahun 2024. Okey, tanya Abang kepada Abang kerana telah berjaya memingat pingat emas dalam kejayaan SPM tahun 2024. So, bagaimana Abang konsisten untuk memperoleh kejayaan sebegini? Because of the tuition and everything. Sebab saya pergi banyak tuition lah. And like selepas saya pergi ke rumah, selepas sekolah, saya selalu study dan selalu buat homework yang cikgu bagi dan ikut arahan guru-guru itulah. Okey Abang, thank you kerana berkhidmat untuk menjawab soalan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bersama saya calon ketiga yang memperoleh berapa A bang? 6A. 6A. Dah bernama Muhammad Arif Sadli, Muhammad Ikhwan. Okey. Okey Abang, tanya kepada Abang atas memperoleh 9A SPM untuk tahun ini. Bagaimana rasa kecemerlangan Abang dalam memperoleh kejayaan begini? First of all, saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan ni. Sebab apa? Bayangkan 2 tahun saya berjuang nak tahan waktu malam, nak tidur. Kadang-kadang waktu peperiksaan tu sakit, demam, tapi tahan juga untuk tu. Dah Allah bagi hasil segala rintangan dan juga cabaran tu saya dapat 6A lah. Cuma saya harap kejayaan ni bukan hanya setakat berhenti di sini lah, tapi dia akan jadi pemangkit untuk saya terus berjaya dekat universiti dan juga dalam bidang kerjaya yang saya pilih nanti. Okey Abang, untuk soalan kedua, ada tak kata-kata motivasi untuk Form 5 tahun 2025 untuk menduduki SPM 2025? Batch 08 lah. Ya, batch 08. Nasihat saya tahun ni kalau boleh kurangkan bermain, kurangkan untuk buat aktiviti-aktiviti yang macam situ. Kalau kita bersukan tahun ni kalau boleh berkurang. Sebab apa? Bila kita terlalu banyak bersukan, nanti takut kita akan hilang konsentrasi dalam tu. Memang betul ada setengah pelajar dia boleh, tapi mampu ke nak bertahan dalam masa dalam belajar, lepas tu nak
petang nakkan training. Kalau boleh tahun ni kurangkan sikit. Yang kedua, kita korbankan dulu apa-apa benda yang kita suka. Contoh kalau itu kita suka macam keluar pergi main motor. Kalau kita suka kita pergi kelab-kelab. Kalau tahun ni kurangkan sikit, kita bagi tumpuan dulu dekat SPM. Lepas dah habis semua SPM, barulah kita boleh enjoy seronok-seronok. Nak tidur ke, nak buat apa ke, itu je pesanan saya. Okey, terima kasih abang atas khidmat abang untuk jawab. Terima kasih Cik. Okey, itu saja daripada saya, kru TV PSS. Secara langsung kita boleh lihat kemeriahan suasana bagaimana perasaan ibu bapa apabila melihat anaknya memperoleh kejayaan yang ibu bapa sendiri tidak dapat menjangkaui. So oleh itu saya di sini ingin mengucapkan selamat maju jaya dan teruskan kecemerlangan anda pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, bersama saya Cikgu Bahasa Melayu, Cikgu Azmi. Okey, Cikgu Azmi, apakah perasaan Cikgu apabila melihat kejayaan anak-anak murid Cikgu dalam SPM tahun 2024? Mestilah bangga. Sebab Bahasa Melayu dia lulus 100%. Mesti bangga dan gembira tengok kejayaan anak murid-murid saya. Okey, soalan terakhir. Apakah semangat dan kata-kata motivasi yang Cikgu ingin berikan kepada calon-calon SPM tahun 2025? Okey, belajar melalui kesalahan dan sentiasa berusaha. Itu je. Okey, terima kasih Cikgu Azmi. Okey, bersama saya mantan guru kanan bahasa Cikgu Rozia. Okey, Cikgu Rozia, bagaimanakah cara Cikgu untuk memastikan 2 tahun betul-betul ni pelajar SPM dapat mengikuti apa yang diajar oleh Cikgu sendiri dengan jayanya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu Cikgu ingin mengucapkan rasa bersyukur kerana sudah 2 tahun berturut-turut mata pelajaran Bahasa Melayu dapat mengekalkan lulus 100%. Okey, bagi memastikan pelajar lulus Bahasa Melayu, yang pertama pelajar mesti belajar secara konsisten lah. Okey, yang pertama belajar secara konsisten. Seterusnya pelajar mesti menguasai teknik menjawab bahasa Melayu. Itu merupakan perkara utama bagi memastikan pelajar dapat menguasai Bahasa Melayu dengan baik lah. Okey, yang ketiga mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, secara konsisten juga. Seterusnya membuat tugasan yang telah diberi oleh cikgu lah ataupun kerja rumah ya. Okey, mesti buat ya. Jadi sebagai contoh lah, kalau kamu nak dapat sekurangnya A- ataupun A solid atau A+, kamu sebagai contoh rumusan mesti sekurang-kurangnya 20 latihan rumusan. Sebagai contoh sekurang-kurangnya 20 latihan rumusan. Yang latihan-latihan yang lain tu memang kena banyak lah ya. Sebab tak ada kejayaan tanpa usaha yang begitu gigih. Okey, itulah yang Cikgu atas ucapan Cikgu dan motivasi yang telah diberikan oleh Cikgu. Itu saja daripada saya. Tahniah kepada semua calon SPM 2024. Teruskan kejayaan anda. Saya Ilyu Hakimi Dan saya Amir Daniel melaporkan untuk TV PSS SMK King Edward 7. Sekian, terima kasih.